Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada cendekian sekalian. Sebagaimana yang kawan semua tahu, pada malam ini kita akan sambung janjang. Di mana pada malam ini kita akan belajar janjang geometrik ataupun dalam bahasa Inggerisnya geometric progression. Namun sebelum kita mulakan kelas kita malam ini, baiklah kita buka kelas kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey. Saya akan mulakan dengan janjang geometrik. Apa maksud janjang geometrik? Janjang geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendaratkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Di mana kata kunci dalam kataan maksudnya adalah mendaratkan. Di mana kalau kita tengok dalam formula janjang geometri, kita akan jumpa Tn sama dengan AR to the power of n minus 1. Apa benda A, apa benda R dan apa benda N. Sebenarnya yang korang belajar dalam kelas sebelum ni, N adalah bilangan sebutan. Di mana adalah N ni adalah positif integer ataupun integer positif. Di mana N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan seterusnya. A pula adalah sebutan pertama. Ataupun A adalah sama dengan T1. Itu sebutan pertama dalam janjang ni lah. Dan R pula, R adalah nisbah sepunya. Ataupun dalam bahasa Inggeris ialah common ratio. Apa benda nisbah sepunya ni? Nisbah sepunya ni adalah apabila kita membahagikan sebutan contohnya macam okay, kita ada satu sebutan. Contohnya macam 2, 4, 8, 16 dan so on seterusnya. Jadi, kita cari R dalam kes ni. Kita cari R adalah kita gunakan contohnya T2 bahagi dengan T1. Di mana T2 dan T1 sama dengan 4 bahagi 2. Sama apa? Sama dengan 2. Dia sama juga dengan aritmetik, iaitu di mana kita cari D. Ya tak, kita cari D iaitu sama dengan T2 tolak T1. Tapi bezanya untuk janjang geometri ni adalah kita cari R ataupun nisbah sepunya. Dalam macam ni common ratio. Kita boleh cari juga macam T2 perkara T1 ni sama dengan T3 bahagi T2 dan juga sama juga dengan T4 bahagi T3. Di mana kalau kita nak kira, kalau kita nak kata bilangan R ni semua adalah sama. Di mana kita cakap R adalah sama dengan R sama dengan R. Ini adalah janjang geometri. Kalau R dia berbeza mengikut janjang ni, itu adalah bukan janjang. Jadi korang semua faham setakat ni untuk formula sebutan janjang geometri ni, iaitu Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Kalau ada soalan boleh tanya dalam chat. Okay. Jadi boleh teruskan. Okey. Jadi untuk soalan ni ya. Jadi kita akan jumpa soalan mengikut janjang geometri ni. Di mana ditanya kalau ikut buku teks lah. Cari bilangan sebutan dalam janjang geometri negatif 25/3, 5/3, negatif 1/3, sekian, hinggalah 1/9375. Jadi, apa sebenarnya yang dia nak ni? Nak cari bilangan sebutan. Dia nak cari bilangan sebutan dalam janjang ni. Okay. Apa yang nak cari bilangan sebutan ni? Janjang geometri. Okay, dah beritahu. Lepas tu,
Okay. Negatif 25 kuasa per 3. Ini adalah kita punya A. Lepas tu saya 5 per 3, negatif 1 per 3 dan kemudian dot ni. Jadi apa yang kita dapat ni sebenarnya? Kita boleh cari R. Jadi R ni kita boleh cari pasal saya dah R tu kan sama dengan Tn bahagikan dengan Tn tolak 1. Okey. Jadi kita boleh samakan dengan T2 bahagikan dengan T1. Di mana kita tahu dah kita punya T2 ini adalah T2 kita, ni adalah T3 kita. Jadi T2 adalah 5 per 3 bahagikan dengan negatif 25 per 3. Jadi kalau kita katakan meter, apa yang kita akan dapat untuk R ni? Jadi kita akan dapat negatif 1 per 5 untuk R. Jadi macam kita nak cari bilangan sebutan untuk kita punya sebutan ni, iaitu 1 perkan dengan 9375. Jadi kita boleh gunakan formula yang kita dapat, iaitu Tn, maafkan saya. Jadi kita boleh gunakan formula tu, iaitu Tn samakan dengan AR kuasa N tolak 1. Okey. Jadi kita punya Tn adalah 1 per 9375. Samakan dengan A kita berapa tadi kita ada? A kita adalah negatif 25 per 3. Negatif 25 per 3. Kalikan dengan R kita. R kita berapa kita dapat tadi? R kita adalah negatif 1 per 5. So kita boleh masukkan dalam formula negatif 1 per 5 kuasa N tolak 1. Jadi kita boleh gerakkan negatif 25 per 3 ni ke sebelah untuk jadi 1 perkali dengan 9375 kalikan dengan negatif 3 per 25. Sama dengan negatif 1 per 5 N tolak 1. Jadi kita boleh darabkan ni. Jadi kita boleh darabkan kat sini. So 1 perkan dengan 9375 kalikan dengan negatif 3 per 25. Kita akan dapat negatif 1 per 78 125 sama dengan negatif 1 per 5 N tolak 1. So kita boleh gunakan log sini, iaitu log 10 negatif 1 perkalian 7 dan 125 sama dengan log 10 negatif 1 per 5 N tolak 1. Jadi kita boleh ambil ni, kita ambil yang ni, kita akan jadikan log 10 negatif 1 perkan dengan 78125 sama dengan N tolak 1 kalikan dengan log 10 negatif 1 per 5. Di mana kita boleh gerakkan dia ke bawah untuk bahagi. Di mana N tolak 1 ni sama dengan 1 perkan dengan 78125 bahagikan dengan log 10 negatif 1 per 5. Di mana kita boleh tekan calculator dan oh ya. Maafkan saya. Kalau korang semua tahu, kita boleh gerakkan negatif ni ke lepas ya. Ya. So, N tolak 1 sama dengan 7. Di mana at the end N sama dengan
8. Okay. Setakat ni boleh ikut je tak? Okay, kenapa log tu ni? Kenapa kena guna log? Sebab kita nak hilangkan kuasa tu. Kuasa n tolak 1. So dah kita kena log untuk gerakkan n tolak 1 ke depan. Macam ni kan. Kan log 10 negatif 1/5 n tolak 1 kan. Lepas tu dia bergerak ke depan kan. So kita ikut ni hukum log. Saya ni faham? Akan ada soalan lagi? Okay. Jadi kita boleh terus kan? Dekat. Okay. So kita ulang balik. Kan tadi kan dia katakan cari bilangan sebutan. Bilangan sebutan dalam janjang geometri. So dia suruh cari bilangan sebutan. Itu dah suruh cari Tn lah kan? Tn. So Tn. Dalam janjang geometri negatif 25/3, 5/3, negatif 1/3 dan sekian 1 perkan dengan 9/5. So dah bagi dah. Negatif 25/3 ni adalah A ataupun T1 lah. Lepas tu ni pula adalah T2, T3 dan kemudian ini adalah Tn. Okey. Lepas tu kita kena cari A lah. Sebab kenapa? Sebab untuk cari Tn ni kita perlu gunakan formula ni. Iaitu Tn sama dengan AR n tolak 1. So kita dah ada A, kita cari R pula. So R kita boleh cari dengan R sama dengan Tn perkalian Tn tolak 1. Ataupun T2 bahagian T1 lah dalam kes ni. Iaitu T2 kita adalah 5/3. Bahagikan dengan T1 kita iaitu negatif 25/3. Dapat dah negatif 1/5. Lepas tu kita masukkan dalam formula ni. Tn sama dengan AR kuasa n tolak 1. Sebab kita nak cari bilangan n ni. N ni berapa? Itu kita nak cari. Okay. Saya faham tak? Lepas tu kita buatlah. Kita masukkan formula. Lepas tu kita darabkan. Dan kemudian kita untuk kita cari n tolak 1 ni, kita kena buat log. Supaya n tolak 1 ni bergerak ke depan. Supaya kita boleh gerakkan log 10 ni ke bawah. Supaya kita boleh jadikan n tu sebagai variable kita. Dan kita boleh dapatlah nombor bulat kita di sini, iaitu in this case 7. Okay, yang tu setakat ni faham? Lepas tu ada orang tanya tak, kenapa pecahan tadi pindah sebelah dia terbalik kan? Yang ni kan, yang negatif 25/3 kan? Jadi negatif 25/3 ni, okay. Kan negatif 25/3 kan? So, kan di sebelah kan darab kan? Macam 1 darabkan dengan negatif 25/3 sama dengan 2. Sama dengan 3. So kalau kita bergerak ke sebelah kan dia akan jadi 3 bahagikan dengan negatif 25/3 sama dengan 1 kan. Okay. So bahagikan 25/3 ni, bahagi ni kan. Kan kalau ikut pecahan kan kalau bahagikan satu pecahan tu contohnya 8/3. So dia akan jadi darab dia sama dengan darab 3/8 kan. Dia macam tu lah, sama juga. So kita gerakkan di ke sebelah. Kalau kita gerakkan ke sebelah dia akan jadi bahagi. Jadi saya simplifykan supaya dia akan jadi darab. Di mana darab ni kita terbalikkan lah. Jadi negatif 3/25. Yang A tu perlu gerak ke depan. Kenapa tak ada dengan A? Sebab sebab kan A ni kan dia kuasa n tolak 1. Jadi dia bukannya kita boleh darabkan sebelah dia. Sebab A ni dia macam dua benda yang beza. Macam A kalikan dengan A kuasa n tolak 1. Kan n tolak 1 kita tak tahu lagi. So kita boleh darab dengan A tu. Jadi macam ni lah. Contohnya, okay. 1 darabkan dengan 2 kuasa 3. Baik, okay. Jadi 3 darabkan dengan 2 kuasa 3. Dia tak sama dengan 6 kuasa 3. Macam tu lah.
sebenarnya? Kenapa kita tak boleh darabkan A tu dengan A? Okey, setakat tu faham tak untuk soalan ni? Dan ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey. Ada soalan lah, insyaAllah. Jadi, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Di mana ada soalan terakhir daripada Perlis tahun 2024. Di mana soalannya bunyi, diberi bahawa 3 sebutan pertama. Di mana diberi 3 sebutan pertama. Bagi satu janjang geometri. Okey, dia bagi ni janjang geometri kan. Ialah 6 tambah 2M, 2 tolak M, dan 4 tolak 2M. Jadi dia suruh tentukan nilai M. Okey. Jadi kita tahulah kan, ini adalah T1, di mana T1 ni sama dengan E kan. Dan T2 ni adalah, dan ini adalah T2 dan ini adalah T3. Jadi, macam mana kita nak cari nilai M? Sebenarnya soalan ni bukanlah sama mana sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita tak boleh gunakan formula Tn sama dengan AR N tolak 1. Ini bukan formula yang kita nak guna sekarang ni. Formula yang kita nak guna sekarang ni adalah formula R. R samakan dengan Tn perkan dengan Tn tolak 1. Kenapa kita nak cari R? Sebab kita ada 3 sebutan pertama. Di mana, kan saya kata kan, R tu dalam janjang geometri semua adalah sama. Di mana kalau in this case, kita boleh gunakanlah T2 bahagi T1 samakan dengan T3 bahagi T2. Jadi, in this case, T3 kita adalah 4 tolak 2N. T2 kita adalah 2 tolak N. Dan T1 kita adalah 6 tambah 2M. Jadi kita boleh masukkanlah in the formula. Okay. Jadi, R tu sama dengan 4 tolak 2M bahagikan dengan 2 tolak M is sama dengan 2 tolak M berikan dengan 6 tambah 2M. Okay. Lepas tu, okay, korang boleh je nak buat darab silang. Tapi, dia ada cara senang sebenarnya. Tapi soalan ni macam dia agak kebetulan jugalah dia ada macam ni. 2 kalikan dengan 2 tolak M. So sebab apa? Sebab kan 2 kali 2 kan sama 4. Dan 2 kali dengan negatif M sama dengan negatif 2M. Jadi dekat sini, nanti kita boleh potong je. Supaya senang lah kita punya kerja lepas ni. Di mana lepas tu dia akan jadi 2 sama dengan 2 tolak M bahagikan dengan 6 tambah 2M. Jadi 2 kan, 6 tambah 2M ni kan, kita boleh bawa naik atas kan. Jadi which is 2 kalikan dengan 6 tambah 2M sama dengan 2 tolak M. Jadi 12 tambah 4M sama dengan 2 tolak M. Jadi kita boleh gerakkan M ni ke sebelah. 5M sama dengan negatif 10. Sebab 2 tolak M 12. Jadi M sama dengan negatif 2. Sudah pula jawapan kita sama dengan negatif 2. Jadi setakat ni faham. Dan faham tak soalan ni? Dah ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya kat chat.
Kalau soalan lain macam ni boleh je kalau nak buat darab silang. Tapi kita macam agak bertuah jugalah sebab soalan ni dia ada kita boleh pemudahkan. Tapi ada soalan-soalan lain yang kita kena buat darab silang dan mungkin ada dua jawapan yang berbeza. Ada ke contoh soalan dalam ni yang ada dua jawapan berbeza? Dari Ustaz Astia. Je, ada. Ya. Kita tengok dulu. Okay. Shift soft. Boleh je kalau nak buat shift soft guna calculator tu. Ya. Lagi senang sebenarnya. Jadi kalau nak buat soalan subjektif, kita kena buat tunjuk jalan calculator tu. Okay. Saya faham. Okay. Boleh kita teruskan dengan soalan yang seterusnya? Okay. Jadi kita ada soalan seterusnya diberi 36 11K tolak 5 144 adalah 3 sebutan berturutan dalam suatu janjan geometri. Jadi kata 3 sebutan berturutan dalam suatu janjan geometri. Di mana K tu ialah integer positif. Cari nilai K dan nisbah sepunya janjang itu 4 markah. Jadi ini pun sama juga. Kita boleh cari nilai K tu menggunakan R. Maksudnya ni adalah T1, T2 dan T3. Jadi dia R kan sama dengan Tn perkara dengan Tn tak 1. So dia sama dengan T2 bahagi T1. Sama juga dengan T3 bahagi T2. Jadi kita boleh masukkan je lah. 144 bahagi dengan 11K tolak 5 sama dengan 11K tolak 5 bahagikan dengan 36. Jadi kita boleh buat darab silang. Mana ni atas, ni pada atas. Okey. Jadi kita akan dapat 144 darab dengan 36 which is 5184 sama juga dengan 121 K square tolakkan dengan 110 K tambah 25. Jadi kita boleh gerakkan 5184 tu ke sebelah, di mana 25 tu dia akan tolak dengan 5184, akan dapat jawapan negatif 5159. Jadi korang sedar kat sini, nombor dia agak besar kan. Jadi kita boleh pemudahkan dia dengan cari faktor sepunya terbesar, FSTB. Jadi apa FSTB dekat soalan ni? Jadi FSTB dekat dalam soalan ni adalah 11. 11 kalikan dengan 11K squared tolakkan dengan 10K tolakkan dengan 4K squared. Macam sama dengan kosong. Jadi kita boleh kata yang 11K squared tolak 10K tolak 469 samakan dengan kosong. Okey. Jadi kita boleh guna calculator ya untuk solve soalan ni. Di mana K tolak 7 dan 11K tambah 67 sama dengan kosong. Jadi K1 sama dengan 7 dan K2 sama dengan negatif 67 plus 11. Di mana yang ni kita boleh abaikan. Kenapa? Sebab dia kan tadi yang di mana K ialah integer positif. Jadi kita ambil integer positif lah, iaitu K1 sama dengan 7.
Dan kemudian, kita boleh terus carilah nisbah punya janjang tu. Iaitu, kita boleh cari A sama dengan 11 kalikan dengan 7 tolak 5 bahagikan dengan 36. Jadi 11 kalikan dengan 7 sama dengan 77. 77 tolak 5 bahagikan 36. Jadi 72 bahagikan dengan 36 samakan dengan 2. Jadi kita dapat dua-dua jawapan. Which is kita dapat K sama dengan 7 dan A sama dengan 2. So dapat jawapan. Jadi faham tak setakat ni? Macam mana boleh dapat K sama dengan 7 dan A sama dengan 2. Ada soalan setakat ni? Kalau kreatif tu tak memudahkan boleh je. Kalau kita masuk dalam kereta juga, tak ada masalah pun. Tapi, kalau kita nak buat factorization, korang kena keluarkan 11 tu. Maksudnya ni kan factorizing kan. Kalau korang tak buat pemudahkan tu, kita kena letak 11 kat sini. Baru jawapan tu betul. Tapi kalau tak memudahkan, dia agak risky juga lah. Sebab kalau korang tak letak 11 tu kat sini, korang akan kena tolak markah. Jadi saya prefer untuk pemudahkan lah supaya korang tak kena tolak markah kat sini. Yang tu faham? Okay, lepas tu R tu sub dekat formula mana? Okay, kan tadi kan katakan yang R kan sama dengan T2 bahagi T1. Jadi T2 kita kan 11K tolak 5 dan T1 kita adalah 36. Jadi ni T2 kita 11K tolak 5. Kan K kita kan 7. Dan ini adalah T1 kita. T1. Jadi kita masukkan je 11 kalikan dengan 7 tolak dengan 5 bahagi dengan 36. Dapat jawapan 2. Okay, untuk soalan ni faham tak? Okay, faham? Okay. Jadi kita boleh teruskan untuk latihan. Okay. Jadi ini adalah soalan untuk korang buat. Dia kata adalah dia beri bahawa M tambah 2, 2M tambah 4 dan 5M tambah 4 ialah 3 sebutan berturutan. 3 sebutan berturutan. Bagi suatu janjang geometri. So dia kata tentukan nilai-nilai yang mungkin. Nilai-nilai yang mungkin bagi M. Which is nak bagi find the possible values. Di mana kalau dalam ni kita juga boleh guna, iaitu yang saya idea, kita boleh cari A sama dengan Tn berikan dengan Tn tak ada 1. Okey. Jadi kita buatlah darab silang tu. Dan korang akan dapat kuadratik di mana korang akan dapat dua jawapan yang berbeza. Jadi saya beri masa kepada korang 5 minit untuk buat soalan ni. Good luck.
Okay. Jadi macam biasa tadi, kita boleh gunakan formula R, which is sama dengan Tn over Tn tambah 1. Jadi sama juga dengan T3 banding T2 sama dengan T2 banding T1. Jadi T3 kita dalam kes ni adalah 5M tambah 4, T2 kita adalah 2M tambah 4 dan T1 kita adalah M tambah 2. Jadi kita boleh gunakan macam tadi, 5M tambah 4 banding dengan 2M tambah 4 sama dengan 2M tambah 4 perkali dengan M tambah 2. Jadi untuk soalan ni kita boleh je sebenarnya kalau kita nak buat permudah kan. Tapi saya refer dalam soalan ni lah untuk kita darab silang. Kita buat darab silang. Kenapa? Sebab yang kita nak kuadratik tu. Jadi kita dapat 5M cos 2. 5M cos 2 tambahkan dengan 14M tambah 8 sama dengan 4M cos 2 tambah dengan 8M tambah dengan 16. Okey, jadi kita boleh tolak lah. 5 tolak 4 sama dengan M cos 2, 14 tolak 8 sama dengan 14 tolak 8. Okey. Jadi sampai di sini kita boleh gunakan lah calculator. Cheers. Sekejap. Korang sedar tak? Dia salah. Ya, saya ada masalah saat ni. Tapi tak mengapa. Kalau kita salah satu way, kita buat cara lain. Jadi, instead of kita gunakan cara tu, cara formula tu, patutlah salah. Ini menunjukkan yang saya juga pun boleh calculate juga. Which is 2 kali 4 sama dengan 8 and 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi dan tak apa-apa. Ini yang saya pun sebagai calculator pun sesuai manusia. Disebabkan itulah kita kena berhati-hati bila jawab soalan MNN. Jadi kita boleh masuk dalam calculator. Which is akan dapat M tambah 4 dan M tambah 2 sama dengan kosong. M sama dengan 4 dan M sama dengan negatif 2. Which is sama dengan jawapan kita kat sini iaitu negatif 2 dan 4. Question problem solving. Tak apa, lepas ni kita akan ada question problem solving lepas ni. Lama lagi lah, tapi InsyaAllah kita akan sampai ke soalan tu. Jadi setakat ni, faham soalan ni? Faham? Ada soalan? Okay. Faham? Okay, masa kita boleh teruskan. Okay, baik. Dan kita sampai dah kepada formula jumlah. Untuk jam-jam geometri ni. Itu kita ada dua formula yang berbeza. Dia taklah dua formula yang berbeza, dia satu formula yang sama. Cuma ditulis dengan cara yang berbeza. Which is Sn sama dengan A kali dengan R kuasa N tolak 1 bahagikan dengan R tolak 1.
Ini kita gunakan formula ni apabila R lebih daripada 1. Dan kemudian dekat bawah ni pula adalah A kalikan dengan 1 tolak R kuasa N bahagikan dengan 1 tolak R. Formula ni digunakan bila R lagi kecil daripada 1. Di mana R lagi kecil daripada 1 ni kita boleh gunakan macam formula macam 1/2, negatif 2. Ya, kosong tak boleh. Ya, kosong tak boleh, kosong boleh. Tapi kosong tu tak adalah pola kan. Jadi 1/3 dan sebagainya. Di mana nilai kurang dari 1 lah. Okey. Macam saya adalah N tu adalah bilangan sebutan di mana N tu adalah nombor integer positif, nombor bulat pecahan. N sama 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan A tu pula adalah sebutan pertama, of course lah, T1. Dan R tu pula adalah nisbah sepunya. Okey. Untuk formula jumlah ni korang faham? Okey. Jadi maksudnya kita boleh teruskan untuk pada soalan. Okey. Soalan dia kata cari bilangan sebutan. Dia suruh cari bilangan sebutan lagi. Jika hasil tambah, the sum, janjang geometri 3,500, 700, 140 dan seterusnya ialah 4,368. Maksudnya, apa soalan ni nak sebenarnya? Soalan ni nak bila apa janjang geometri ni tamat. Maksudnya, tambahan daripada 3,500 ni sampailah kepada Tn adalah 4,368. Dan tugas kita adalah untuk cari apa Tn tu dan berapakah Tn tu dan di manakah Tn tu. Okey. Jadi apa yang kita nak guna? Jadi pertama kita tahu dah. Ini adalah A iaitu sama dengan T1. Ini adalah T2. Ini adalah T3. Okey. Jadi kita boleh cari kat sini adalah kita boleh cari A. A sama dengan Tn bahagikan dengan Tn pada 1. Ataupun dalam kes ni kita boleh gunakan T2 bahagikan dengan T1. Jadi T2 kita 700. 700 bahagikan dengan T1 kita 3,500. Jadi sama dengan 1/5. Betul, 1/5. Jadi macam mana kita nak cari benda tu? Kita nak cari hasil bilangan sebutan tu. Kita dikatakan hasil tambah kan? Jadi kita boleh gunakan formula Sn. Jadi disebabkan dia punya A tu lagi kurang daripada 1, kita gunakan Sn yang kedua, iaitu A kalikan dengan Rn kalikan dengan 1 tolak R kuasa N bahagikan dengan 1 tolak R. Di mana in this case, Sn kita adalah 4,368. 4,368. Bahagikan dengan A. A kita apa? 3,500. Bahagikan dengan 1 tolak 1/5 kuasa N. Bahagikan dengan 1 tolak 1/5. Jadi kita boleh gerakkan 1 tolak 1/5 tu ke sebelah. Di mana 4/5 tu akan kalikan dengan 4,368. Sama dengan 3,500 kalikan dengan 1 tolak 1/5 kuasa N. Jadi kalau kita gunakan 4/5 bagikan 4,368 4/5 kalikan dengan 4,368, kita akan dapat
3494/4 bahagikan dengan 3500. Which is 1 tolakkan dengan 1/5 cos M. Jadi 3494/4 bahagikan dengan 3500 sama dengan 624 bahagikan dengan 625 sama dengan 1 tolak 1 which is kita boleh gunakan 624 bahagikan dengan 625 ni tolakkan dengan 1 sama dengan negatif 1/5 kuasa M. Jadi 624 tolakkan dengan 625 tolakkan dengan 1 sama dengan negatif 1 dengan 625 sama dengan negatif 1/5 M kuasa M. Jadi kita boleh gunakan log sebenarnya. Tapi kalau korang dah tahu pecahan tu, kalau korang dah tahu dah sifil apa punca kuasa 5 tu, korang tahulah apa jawapan dia. Jadi kita boleh gunakan log 10 negatif 1/625 sama dengan log 10 negatif 1/5 kuasa M. Okay. Jadi dia akan jadi negatif log 10 1 dengan 625 sama dengan negatif N. Jadikan dengan negatif log 1/5. Log 10 1/5. Jadi kita boleh bahagikan N ni bahagikan negatif log 10 1 dengan 625 bahagikan dengan negatif log 10 log base 10 1/5. Di mana kita akan dapat jawapan? Log 10 1 dengan 625 bahagikan dengan log 10 1/5. N sama dengan 4. N sama dengan 4. Jadi kita dapat jawapan which is sama dengan kita dapat N sama dengan 4. Okay, saya ni faham kenapa jadi sini. Yang lain ada soalan? Baik abang Syam. Okay. Tak ada soalan? Okay. Okay. Kita boleh teruskan soalan seterusnya. Terdapat 3 orang kanak-kanak dengan jisim mereka disusun secara menurun mengikut. Okay. Terdapat 3 orang kanak-kanak dengan jisim mereka disusun mengikut janjang geometri. 3 orang kanak-kanak disusun mengikut janjang geometri. Hasil tambah jisim bagi 3 kanak-kanak pertama ia adalah 7 kali jisim kanak-kanak yang paling ringan. Okay. Cari nisbah punya dan jisim kanak-kanak kedua terbesar jika jisim kanak-kanak paling besar ialah 29. Okay. Apa yang disebut hampaikannya sebenarnya? Okay, senang je. Okay, dia kata yang hasil tambah. Okay, dia ada 3 orang kanak-kanak dengan jisim mereka disusun secara menurun mengikut janjang geometri. Maksudnya dia T1, T2, T3. Dan kemudian dia kata yang hasil tambah jisim bagi ketiga kanak-kanak yang pertama iaitu S3 ni adalah 7 kali jisim kanak-kanak yang paling ringan. 7 kali. S3 ni sama dengan 7 kali T3. Jadi dia kata cari nisbah punya dan jisim kanak-kanak kedua itu besar. So dia suruh cari R. Okay, dia suruh cari R.
A. Dan jisim kanak-kanak kedua tu besar. Maksudnya dia kata yang dia suruh cari A, dia suruh cari T2. Jika jisim kanak-kanak paling besar ialah 29 kg. Jadi kita dapat lah 29 kg ni adalah A ataupun T1. Jadi korang dah tahulah S3 ni sama juga dengan A kalikan dengan 1 tolak R kuasa N. Kenapa 1 tolak R kuasa N? Sebab dia kata disusun secara menurun. Jadi disusun secara menurun ni, jadi dia kurang lebih 1 lah. Okay. Bahagikan dengan 1 tolak R. Okay. Jadi kita boleh masukkan je. S3 ni kan. S3 which is 29 kalikan dengan 1 tolak R kuasa 3. 1 tolak R. Okay. Kita biarkan ni dulu. Kat sini. Okay. S3 ni juga adalah sama juga dengan 7 kalikan dengan T kuasa 3 ni sama apa? T kuasa 3 kan? T kuasa 3 ni adalah sama dengan AR yang dapat 1. Jadi, samakan dengan 29 kalikan dengan R 3 tolak 1 29R kuasa 2. 7 kalikan dengan 29R kuasa 2. Jadi, S3 juga adalah sama dengan 203R kuasa 2. Jadi, kita boleh masukkan dalam formula 203R kuasa 2 darabkan dengan 1 tolak R sebab kita boleh naikkan ni ke atas sama dengan 29 kali dengan 1 tolak R kuasa 3. Okay, kenapa kita buat macam ni? Jadi, bolehlah kita selesaikan terus lepas ni. 203R kuasa 2 tolak 1 adalah sama dengan 203R kuasa 2 tolakkan dengan 203R kuasa 3 sama dengan 29 kalikan dengan 1. 29. Tolakkan dengan 9R kuasa 3. Okay. Kita boleh gerakkan R ni ke sebelah, which is sama dengan kosong. Dia akan jadi 203 174R kuasa 3 tolakkan dengan 203R kuasa 2 tambah 29. Jadi kita boleh masukkan dalam calculator. 174 tolak 203 tambahkan dengan 29. Di mana kita akan dapat kosong R tambah 1 per Asal first time bola second time lupa? Tak. First time bola kamu. Second time potong rambut. 3R tambah 1. Dia glitter memang bukan 3 hari ke? 3 hari straight lah. Tak apa. 3R tambah 1. R tolak 1. Dan lagi satu adalah 2R tolak 1. Maksudnya Tak, first time ni ya. Main bola tu saja. The first time. Okay. Jadi, at the end, R1 sama dengan negatif 1 per 3, R2 sama dengan 1, which is kita abaikan. Dan satu adalah R3 sama dengan 1 per 2. Di mana kita abaikan juga. Kenapa kita abaikan semua ni? Sebab, maksudnya adalah secara menurun. Jadi secara menurun ni, R lebih kurang dari 1. Dan yang lebih kurang dari 1 dalam R ni adalah negatif 1 per 3. Yang 1 per 2. Oh, bijak. Kita bukan nak dapat negatif. Kita nak dapat nilai tu
menurun. Okay. Kenapa kita dapat negatif? Kalau kita dapat negatif, nombor tu makin ke belakang. Faham juga kan? Tapi nombor ke arah negatif lah. Tapi kalau negatif, takkan negatif berat kan? Jadi, jawapannya adalah, maafkan saya, bukan kat sini. Kita abaikan 1/3 tu. Abai. Dan jawapannya adalah 1/2. So, soalannya kenapa? Okay. Macam mana kita nak dapat A tu? Kan dikatakan, jisim kanak-kanak yang paling besar ialah 29 kg. Iaitu jisim kanak-kanak paling besar. Kan disusunkan menurun kan? Jadi, yang paling awal mesti yang paling besar kan? Jadi, yang paling besar adalah 29 kg. Itu A. Ataupun T1. Okay. Lepas tu dia suruh cari jisim kanak-kanak kedua kan? Jadi jisim kanak-kanak kedua, kita boleh gunakan lah T2 sama dengan A tu kan? Jadi A kita berapa? 29. Kita berapa? 1, 2, 2 telah. Jadi 29 kali dengan 1/2, 2 telah 1 sama 1 kan? Jadi 29 kalikan dengan 1/2. 29 kali dengan 1. Dia akan jadi daripada adalah 14.5 kilogram. Betul. Jadi jawapannya adalah 1/2, 14.5 kilogram. Okay. Faham setakat ni? Untuk soalan ni. Tak ada masalah? Ada soalan? Okay, kita boleh teruskan kepada next soalan. Okay, untuk kita sebagai nak azu kan. Jadi kita teruskan kepada soalan gimnastik pula. Kita teruskan kepada formula ketakterhinggaan. Okay. Ketakterhinggaan. Apa dia ketakterhinggaan ni? Ketakterhinggaan ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya ataupun dalam bahasa Melayu hasil tambah ke infinity. Hasil tambah ke infinity. Ataupun in English, sum to infinity. Di mana kita akan gunakan tambah tu sehinggalah ke infinity. Tapi benda ni jadi bila A lagi kurang daripada 1 Faham tak? Di mana dia punya formula adalah A bahagikan dengan A tolak 1. A tolak 1. Saya tolak A. Dia boleh je. Tapi tahu apa? Jadi A itu adalah sebutan pertama. Macam biasalah T1. Dan A tu adalah Tn bahagikan Tn tolak 1. Okey. Untuk sum of infinity korang faham? Tak? Ada soalan? Okey. Masih tak ada. Okey. Kita boleh teruskan. Jadi, soalan pertama dia adalah bunyi. Hasil tambah ketakterhinggaan. Hasil tambah ketakterhinggaan bagi satu jangka geometri ialah 63/2. Okey. Dan hasil tambah dua sebutan yang pertama ialah 28. Cari di sebelah sini. Okey. Apa yang cuba hampaikan ni? So, yang itu yang S infinity sama dengan 63/2. 63/2. So, 63/2 tu kan sama dengan A bahagikan dengan A tolak 1. Okey. Saya faham. Kenapa kita dengan A bahagikan A tolak 1? Okey. Maksudnya kita dah nak atas kan? Dia akan jadi oops. 63 bagi 2 kalikan dengan
A tolak 1 samakan dengan E. Yang akan jadi 63 per 2. A tolak 63 per 2 sama dengan E. Okey. Jadi, dia akan jadi ikut ni lah. Dia akan jadi boleh lah A sama ni. Sebab apa? Sebab kita jadikan A tu sebagai subjek. Sebab apa? Sebab lepas ni kita akan dapat pula S2 sama dengan 28. Kenapa? Sebab dia kata yang sum of the first two term is 28 ataupun hasil tambah dua sebutan pertama ia 28. Jadi kita boleh gunakan 28 sama dengan A kalikan dengan 1 tolak A 2 bahagikan dengan 1 tolak A. Okey. Jadi akan jadi 28 darabkan dengan 1 tolak A samakan dengan A yang 1 tolak A plus 2. Ya, maafkan saya. Formula agak salah. Yes. A tolak 1. Dia 1 tolak A. Kenapa? Sebab kita dapat 1 tolak A kan. Dia akan jadi negatif A tolak 1 ni kan. Kalau kita dapatkan A tolak 1 di mana A nilai kecil daripada 1, kita akan dapat nilai A tu adalah sama dengan negatif 60. Jadi, selepas kita gunakan 1 tolak A. Okey. Jadi 63 per 2 tolakkan dengan 63 per 2 per A. Okey. Jadi, kita boleh masukkan A tu dalam formula ni. Kita masukkan A tu dalam formula 28 kalikan dengan 1 tolak A sama dengan E kalikan dengan 1 tolak A plus 2. Di mana dia akan jadi 8 tolakkan dengan 28A sama dengan A di mana kita dapat 63 per 2 tolak 63 per 2 A. Kalikan dengan 1 tolak A plus 2. Jadi kita akan expand 8 tolak 28 tolak A 63 per 2 63 bahagi 2 tolakkan dengan 63 bahagi dengan 2 A plus 2. Tambahkan dengan okey, sampai ni faham? Dari sini. Kenapa kita masukkan R? S2 tu sebab S2 tu ni hasil tambah dua sebutan pertama ialah 28. Maafkan saya. Ke A plus 2. A kuasa 3. A kuasa 3. Ya. Ya. Okay, yang belakang tu kembang ke? Je. Kat sini. Kita kembangkan. Supaya kita boleh buat kubik. Dari kubik. Okay. Faham tak sangat ni? Sangat ni faham tak? Untuk ni kali ni. Jadi dia akan jadi 7 per 2 tolak dengan
Kita boleh letak sini. 63A kuasa 3 tolakkan dengan 63A kuasa 2 tolakkan dengan 7A tambah dengan 7 sama kosong. Kenapa kita tulis sini? Sebab kita nak hilangkan yang per 2. Jadi kita boleh simplify, memudahkan. Jadi 9A plus 3 tolak 9A plus 2 tolak A tambah 1. Okay. Sebab kita cari FSTB dia iaitu 7. Okay, faham saya ni? Okay, jadi dia akan jadi 9 ni 1 1. Di mana A dia? A dia jadi A tambah 1. 3A tambah 1. 3A tambah 1. Dan juga A tambah 1. Sama dengan kosong. Jadi, dari 3A, which is R1 sama dengan 1/3. R2 sama dengan negatif 1/3. Dan R3 sama dengan 1. Di mana kita abaikan. Sebab yang ni takkan dapat jawapan ni lah. Sebab kalau kita nak cari sum of infinity, hasil tambah ke tak terhinggaan, kita perlukan R kurang daripada 1. Okay, faham saya ni? Faham? Ada soalan? Okay. Jadi kita boleh teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, off. Okay. Okay, soalan ni. Suatu jalan geometri mempunyai sebutan pertama, log 236 dan di sebelah sepunya, log 2y. Cari nilai y dengan keadaan hasil tambah ke tak terhinggaan bagi jalan geometri tersebut ialah 2. Okey. Macam kita buat soalan ni. So dia kata dia nak cari hasil tambah ke tak terhinggaan. Dia kata benda ni ada hasil tambah ke tak terhinggaan. So dia nak cari apa? Dia nak cari nilai y. Sebab apa? Sebab kita bagi dah sebutan pertama. Sebutan pertama dia, apa sebutan pertama ni apa? Sebutan pertama ni adalah A ataupun T1. Dan dia nak bagi nisbah sepunya. Nisbah sepunya kita adalah log 2y. Di mana kita kena cari y dulu. Jadi S infinity kita adalah berapa tadi? S infinity adalah 2. Kita boleh gunakan formula 2 sama dengan sum of infinity dia punya formula macam mana? A bahagikan dengan 1 tolak A. Kerana A kita kira adalah which is log 236. Jadi kita boleh darabkan. Di mana 2 ni kita boleh letakkan di atas. 1 tolak dengan log 2y. Satu dengan log 2 6. Jadi akan jadi 2 tolak 2 log 2y. 2 log 2y sama dengan log 2/6. Jadi sini dia 2 kan. So sini akan jadi log 2/36 tambahkan dengan log 2 y cos 2. Macam mana jadi y cos 2? Sebab kan kat depan ni kan 2 log 2y. Jadi kita boleh gerakkan n kat depan tu, kita boleh kan jadi kuasa. Atau kita kena boleh ikut apa ni, hukum log lah. Di mana dia akan jadi y2, y cos 2. Jadi mengikut hukum log juga, tambah ni kita boleh jadikan darab kalau 2 log ni sama. So dia akan jadi 2
sama dengan log 2 36 y cos 2. Jadi 2 ni pun kita boleh jadikan dia sini. 2 log 2 2. Sebab apa? Sebab log 2 2 log 2 log 2 base 2 adalah sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi 2 kali dengan 1 sama dengan 2. Okey. Sekarang ni korang faham tak? Macam mana boleh sampai sini? Okey. Faham? Jadi sama juga kita boleh jadikan 2 log 2 2 tu jadi log 2 2 kuasa 2 sama dengan log 2 36 y cos 2. Jadi kita boleh hilangkan log 2 tu jadi 4 lah. 4 sama dengan 36 y cos 2. Jadi 4 bahagi dengan 36 sama dengan y cos 2. 1 bahagi 9 sama dengan y cos 2. So 1 bahagi 9 sama dengan y. Y sama dengan 1/3. Okey. Faham tak sangat ni? Macam mana boleh sampai y sama dengan 1/3? Faham? Okey. Jadi sangat ni ada soalan tak untuk soalan ni? Okay, kita boleh teruskan untuk soalan penyelesaian masalah. Okay, boleh. Boleh Ada soalan lagi Okay. Jadi sebelum kita bergerak kepada penyelesaian masalah, jadi kita perlu tengok apa perbezaan antara kedua-dua janjang kita belajar ni, iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Janjang aritmetik kita ada D, di mana D itu adalah basis punya. Maksudnya dia D kan sama dengan Tn tolak 1. Jadi aritmetik ni dia lebih kepada penambahan. Faham tak? Macam 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Tapi kalau geometri pula, dia lebih kepada pendaraban ataupun pembahagian, bergantung kepada nombor lah, bergantung kepada nisbah sepunya. Dan nisbah sepunya kita adalah R sama dengan Tn bahagi Tn tolak 1. Di mana pendaraban tu adalah penting dah. Macam mana contohnya? 2, 4, 8, 16. Okay. Kat situ korang faham tak? Apa perbezaan antara janjang, sebutan janjang dan sebutan untuk aritmetik. Sebutan untuk aritmetik dengan geometri. Faham tak? Okay. Yang satu pula adalah perbezaan antara formula jumlah. Di mana kalau formula jumlah sama juga. Kita akan berikan n bahagi 2 kalikan dengan 2a tambah n terhadap 1 kali dengan d. Di mana ini kita derive daripada Tn lah. Tn sama dengan a tambahkan dengan n terhadap 1 kalikan dengan d. Di mana selalu nak cari ni, kita lagi pentingkan penambahan dalam. Di mana kita cari d, basis punya. Di mana kalau A pula, kita cari pendaraban. A tu. Ratio tu yang penting dalam janjang. Jadi, setakat ni korang faham perbezaan antara geometrik dengan aritmetik. Jadi, kalau korang semua dah faham, kita boleh teruskan dengan penyelesaian masalah. Soalan yang agak banyak juga kalau kita nak tanya, kalau kita nak tengok dekat soalan-soalan exam, mesti akan ada soalan-soalan penyelesaian masalah untuk janjang ni. Tak kira aritmetik atau geometri. Jadi, cara tackle dia mudah je. Taklah mudah mana. Tapi, first, korang kena
baca dulu soalan. Korang kena cari maklumat yang ada dalam soalan tu. So, macam dalam soalan ni. Seutas tali dengan panjang 45 meter. Dipotong kepada beberapa bahagian supaya panjang setiap bahagian berbentuk suatu janjang aritmetik. Jadi dia kata panjang bahagian tali yang terpendek dan terpanjang masing-masing ialah 50 cm dan 4 meter. So, dia kata cari bilangan bahagian tali yang telah dipotong. Okey. Dia suruh cari bilangan bahagian tali. Macam mana kita belajar sebelum ni? Kalau korang datang kelas hari itulah. Maka saya agak lama sikit. Okey. Kita boleh cari Sn, iaitu sum of n, di mana kita punya sum of n tadi adalah berapa? 45 meter. Dengan menggunakan Tn ataupun dalam sebutan lainnya adalah L ataupun sebutan terakhir. Jadi kita ada dua sebutan tadi kan, iaitu A, sebutan pertama, iaitu potongan terkecil, iaitu 50 cm, dan potongan terpanjang. Jadi potongan terpanjang tu adalah L kita. L kita iaitu 4 meter. Jadi kita boleh gunakan formula ni, iaitu Sn bahagikan dengan N bahagi 2, kalikan dengan A tambahkan dengan T, A tambahkan Tn. Okey. Faham saya ni? Jadi kita boleh gunalah untuk formula. Okey. Jadi, kita masukkan Sn adalah sama dengan 45 meter. Dan A kita adalah 50 cm. Jadi kita kena tukar dalam meter sebab semua unit lain adalah dalam meter. Kan? Jadi 50 meter, 50 cm bahagi dengan 100. Sama dengan 0.5 meter. Dan L kita pula adalah 4 meter. Jadi, kita boleh gunakan yang tadi, iaitu Sn sama dengan N bahagi 2 kalikan dengan A tambahkan dengan N. Which is sama dengan 45 bahagikan dengan N bahagi 2 kalikan dengan 0.5 tambahkan dengan 4. Di mana 4.5 N bahagi 2 4.5. Jadi 45 bahagikan dengan 4.5 adalah sama dengan N bahagi 2. So 45 bahagi dengan 4.5 sama apa? 10. 10 sama dengan N bahagi 2. Jadi N sama dengan 20. Sebab gerakkan ke sebelah yang 2 ni ke bawah, yang atas 10 kali dengan 2 sama 20. Jadi korang semua faham tak? Ya, tukar cm. Ya, betul. Kita tukar cm tu dulu. Jadi meter. Okey. Faham tak soalan ni? Ajar senang kan? Tapi inilah cara dia untuk korang tackle soalan tu. Korang cari dia punya maklumat dan korang gunakan formula yang korang dah belajar daripada tadilah, daripada janjang. Jadi faham saya? Jadi boleh kita gerak kepada soalan seterusnya. Okey. Jadi saya terus kepada janjang geometri. Jadi Amira membuat pinjaman bank untuk membeli kereta. Dia buat bayaran RM1,405 pada ansuran ketiga. So, ansuran ketiga apa? Ansuran ketiga tu T3 lah. Ansuran ketiga T3. Dan 1,700 pada ansuran ketujuh. T7.
kepada pihak bank. Jadi, bayaran ansuran ini menghasilkan janjang geometri. So, dia kata dah, salah ni, janjang geometri. Cari bayaran pertama dan bayaran ke-15 yang dibuat oleh Amirah. Jadi, macam kita nak cari bayaran pertama dan bayaran ke-15 tu? Kita boleh buat menggunakan sistem of equation. System of equation. Ataupun dalam bahasa ini adalah sistem persamaan. Sistem persamaan. Setelah. Jadi saya kena buat system of equation. Kan tadi kan kata Tn sama dengan AR masa yang N telah 1. Jadi Tn kita yang pertama iaitu T3 sama dengan 1405. Jadi dan T7 kita adalah 1100. Jadi T3 kan, T3 sama dengan 1405 sama dengan AR masa 3 teratur. Dan 1405 sama dengan AR plus 2. Jadi kita boleh jadikan apa sebagai subjek. Jadi saya prefer A lah sebagai subjek. Jadi A jadi 1405 bahagikan dengan R plus 2 sama dengan A. Dan kemudian kita ada lagi satu 1100 samakan dengan A R masa 701. Sebab apa? Sebab NN kan kita 7 kan. So 701. Masa nak tahu dia susun semakin kecil atau semakin panjang soalan tadi kan. Kan dia katakan dia punya susunan pertama kan adalah 0.5 cm dan susunan terakhir dia adalah 4. Jadi pertama dia kan lebih kecil daripada yang terakhir. Jadi sebab itulah kita tahu yang disusun tu semakin panjang, semakin menaik. So kalau dia kata yang disusun daripada 4, 3 ke 0.5, baru tu dia kata susunan tu semakin kecil. Okay, faham? Okay. Nanti kita kembali semula kepada soalan tadi lah. Okay. Tapi sekarang ni kita fokus soalan ni. Jadi 1100 sama dengan A kalikan dengan R plus 6. Jadi A kita lihat sama dengan 1405 bagi dengan R plus 2 kan. Jadi 1100 sama dengan 1405 kalikan dengan R plus 2 kalikan dengan R plus 6. So kita boleh potong R tu. Dan kemudian kita jadi 1100 sama dengan 1405 R plus 4. Betul kan? Okay. Jadi 1100 bahagikan dengan 1405 sama dengan R plus 4. Seribu 100 bahagikan 1405. R plus 4 sama dengan 1.20. So 1.21. Jadi R kita sama kan? Set of 4 1.21 which is 1.049 R kita. R dia 1.049. Sikitnya R dia. Okey, tak apa. Tak apa. Jadi sebutan pertama dia which is 1. Okay, di 1405 samakan dengan E kalikan dengan sekarang ni R. R kita 1.049. 049 kalikan dengan jadi apa? 1405 tu sebutan ketiga. So 3 teratur. Jadi 1409 kuasa 2.
A kalikan dengan 1.049 cos 2. Itu cos 9. Jadi A kita itulah. Sama dengan 1.405 bahagikan dengan cos 9 cos 2. Ia sama dengan A dia adalah sama dengan RM 126. Jadi sebutan ke-15 lah. Jadi 13. 13 sama dengan AR yang telah atur kan. Jadi A kita berapa ni? 126 dan 81 sen. Kalau sen kalikan dengan 1.049 kuasa 12 So kalau bagi kereta korang 126.81 kalikan dengan 1.049 kuasa 14 which is 126 berapa tu 1.09 kuasa 14. RM2494.50. Okay. Faham tak sangat ni? Macam dapat 2494.50. Dan ada soalan tak? So kita habiskan soalan. Okey. Faham. Jadi saya rasa sekarang pukul 10.26. Jadi tadi ada orang tanya pasal soalan tadi tu, soalan jajak aritmetik kan. Macam apa yang tak faham. Jadi saya boleh ulang balik soalan ni sebagai last lah untuk ni. Jadi kita kan, serta tadi yang panjang 45 meter dipotong pada beberapa bahagian. Maksudnya 45 meter tu adalah dia punya SN. SN. Sebab apa? Sebab itu adalah jumlah keseluruhan untuk kesemua tali lah. Dan dipotong pada bahagian supaya setiap bahagian tu membentuk suatu jangka aritmetik. Jangka aritmetik lah maksudnya. Adalah A, maksudnya B lah. Jadi panjang bahagian tadi yang terpendek, maksudnya ini adalah P1 ataupun A. Sebab kata yang terpendek tu maksudnya itu yang dia mula dulu. Dan terpanjang masing-masing ialah 50 dan 4 meter. 4 meter ni adalah kita punya TM ataupun kita punya L. Jadi kenapa kita nak pentingkan A dengan L ni? Sebab macam saya formula ni, untuk kita cari SN, kita boleh cari dua cara. Iaitu cara yang pertama, iaitu SN sama dengan N bahagian 2 kalikan dengan 2A tambahkan dengan N tolak 1 darabkan dengan D. Dan cara yang kedua adalah N bahagian 2 darabkan dengan A, itu adalah first term, dan L tu adalah last term. Last term ataupun dalam bahasa Melayu adalah sebutan terakhir. Jadi, dia suruh cari bahagian, bilangan bahagian tali yang telah dipotong. Jadi, bilangan bahagian tali dia suruh cari N lah. Dia suruh cari N. Jadi, SN kita adalah 45 meter dan A kita adalah
50 cm. Di mana kita berubah cm, 0.5 meter. Dan L kita yang terakhir adalah 4 meter. Jadi kita masukkan dalam formula ni. 45 sama dengan N bahagian 2 darab N 0.5 tambah 4. Di mana kita dapat 4.5 dan kita gerakkan. Tak perlu cari D. Sebab apa? Sebab kita dah gunakan formula ni. Iaitu, okey. Macam mana kita dapat formula ni sebenarnya? Sebab, okey, kan L ni kan sama dengan TL. Ya betul. Jadi TL ni sama dengan kan E tambahkan dengan N tolak 1 D. Jadi kan dia punya formula tu kan N, kalau SN lah, SN sama dengan N bahagikan dengan 2 darabkan dengan 2A tambahkan dengan N tolak 1 kalikan dengan D. Jadi N tolak 1 ni 2A tambahkan dengan N tolak 1 D ni kita boleh jadi sini. A tambahkan dengan A tambahkan dengan N tolak 1 D. Jadi A tambah N tolak 1 D ni apa? TN. TN. So dari sini A tambah L. Jadi kita masukkan di dalam formula dan akhirnya kita akan dapat N sama dengan 20. Faham tak setakat ni? Untuk soalan ni. Saya nak tahu dia SN ke S3. Okey. Saya nak tahu So macam ni lah. So macam tu lah dia kata. Seutas tali. Maksudnya memang itu yang full. Jadi yang full tu adalah dia punya jumlah tu, jumlah keseluruhan. Dan dia tak kata yang ini adalah jumlah berapa. Dia tak kata yang ini adalah jumlah 3 sebutan pertama. Kalau kita nak kata yang 3 sebutan pertama kan. Kalau dia kata macam ni kan, kalau contohlah dia kata jumlah 3 sebutan pertama kan, baru kita tahu yang benda ni sebenarnya adalah S3. Dia akan kata, contohnya macam dalam soalan sebelum ni, dia kata yang soalan sebelum ni terdapat 3 orang kanak-kanak. Jadi kata hasil tambah bagi jisim, hasil tambah jisim bagi 3 kanak-kanak yang pertama tu kan. Kalau cakap 10, S10 lah. Jadi macam hasil tambah jisim bagi 10 kanak-kanak pertama. Jadi berapa tu? S10. Jadi kalau dalam soalan ni kan 3 kanak-kanak pertama, S3. Jadi saya ni faham untuk soalan ni. Okey, ada soalan lagi tak sebelum kita ambil buat sesi penggambaran? Okey, faham? Ada soalan lain? Okey, tak ada soalan lain Jadi, okey, kita akan akhirkan sesi kita dengan sesi penggambaran. Okey. Jadi, saya harap untuk korang semua boleh buka kamera lah untuk ambil gambar. Okey. Jadi, saya bagi seminit sampai 10 sampai ke 10:33 untuk korang semua buka gambar. Korang semua buka kamera untuk ambil gambar. Apa? Okay, shut up bro. Tak apa. Okay. Ini je Oops. Jadi
Ya, saya start lagi. Saya kira 10.34. Damn. Jadi, yang mana segan ni adalah untuk documentation dia. Jadi, ya. Okay. Okay. Okay, lepas 10.34. Jadi, ya. Peace. Okay, jadi, guys, 1, 2, 3. Okay. Terima kasih sebab datang kelas malam ni. Saya tahu agak mengejut. Tapi, thank you lah sebab support Bayu Cendekia sampai sekarang.